Para penonton yang dihormati sekalian, dalam ayat yang kelima, ada 4 bentuk kesalahan lahnun khafi yang selalu berlaku tanpa kita tahu pun yang ia adalah satu kesalahan sebenarnya. Saya akan terangkan satu persatu dan akan menunjukkan beza bunyi yang salah serta bunyi yang betul menurut pandangan ulama tajwid. Kesalahan yang pertama berlaku pada huruf ya di dalam kalimah iyyaka. Bentuk kesalahannya begini para penonton sekalian. Bunyi tasydid di dalam iyyaka itu kita bunyikan terlalu kuat, iaitu begini. Iyyaka na'budu. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan para penonton sekalian. Jika bunyi ya bertasydid itu terlalu kuat, terlalu berat dibunyikan, bunyinya akan bertukar menjadi bunyi macam huruf jim, iaitu ijja. Sepatutnya, bunyi ya yang bersabdu itu perlu kita datangkan sesempurna mungkin. Tetapi dengan syarat, jangan terlalu berlebihan. Cukup sekadar bunyi tasydidnya jelas kedengaran, iaitu begini bunyi tepatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Para penonton yang dihormati, itu adalah kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua dalam ayat ini ialah huruf nun pada kalimah na'budu. Saya rasa para penonton tentu boleh meneka sedikit sebanyak apa jenis kesalahannya, bukan? Bentuk kesalahan dalam kalimah ini ialah kita kadangkala secara tidak sengaja telah menebalkan bunyi huruf nun tersebut dengan bunyi begini. Iyyaka na'budu. Sekali lagi, na'budu. Na'budu. Bunyi tersebut agak tebal. Bacaan begitu sebenarnya kurang tepat kerana huruf nun merupakan huruf istifal yang sepatutnya nipis bunyinya. Maka bunyi yang sepatutnya ialah na'budu, bukannya na'budu. Dan selepas saya mengkaji mengapa kesalahan ini selalu berlaku, saya telah terjumpa puncanya, iaitu begini. Ia berpunca kerana huruf nun itu terletak di sebelah huruf ain. Dan disebabkan makhraj keduanya agak jauh sebenarnya, iaitu huruf nun di hujung lidah, sementara huruf ain di tengah kerongkong. Maka untuk mengambil jalan mudah, sesetengah kita kadangkala cenderung membunyikan nun itu dari tengah lelangit mulut kita, yang menyebabkan bunyinya akan kedengaran agak tebal, iaitu begini. Na'budu. Na'budu. Bunyi tersebut kurang tepat sebenarnya. Maka selepas pendedahan ini saya berharap kita kembali membunyikan huruf nun sesuai dengan makhraj dan juga sifatnya yang tepat, iaitu begini. Iyyaka na'budu. Na'budu. Para penonton sekalian, kalau tadi kita membincangkan huruf nun di dalam kalimah na'budu, kali ini kita akan membincangkan huruf di sebelahnya, iaitu huruf ain di dalam kalimah yang sama. Masalahnya ialah huruf ain di dalam kalimah ini tidak dimatikan dengan sempurna hingga muncul selepasnya bunyi tambahan, iaitu begini. Na'budu. Sekali lagi. Na'budu. Ada bunyi di situ. Bunyi itu para penonton sekalian, walaupun perlahan saja kedengaran, ia tetap boleh mencacatkan kesempurnaan tajwid bacaan Fatihah. Sebabnya ialah bunyi mati huruf ain yang tepat ialah begini. Na'budu, bukannya na'budu. Maka saya amat berharap jika kita melakukan kesalahan ini, kita akan kembali memperbetulkannya dengan bacaan yang tepat, iaitu begini. Iyyaka na'budu. Tidak ada sebarang di situ.